Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Firdasmi Su'id. Saya di sini untuk menerangkan tentang solat sunat dua hari raya. Apakah itu solat sunat dua hari raya? Solat sunat dua hari raya adalah solat yang dilakukan 2 rakaat pada pagi pada pagi hari raya Aidilfitri, iaitu 1 Syawal dan 10 Zulhijjah pada pagi hari raya Aidil Adha. Dan ia merupakan sunnah muakkad yang sangat dituntut bagi umat Islam dan biasanya dilakukan secara berjemaah di masjid atau di tanah lapang. Tetapi sekarang ini banyak dilakukan di masjid ataupun di surau, kerana sekarang ini di surau pun sudah ada untuk melakukan solat sunat dua hari raya. Selepas itu, pengertian solat sunat dua hari raya. Solat sunat yang dilakukan pada hari raya iaitu hari raya puasa dan hari raya haji. Seperti yang saya cakap tadi, solat sunat yang dilakukan pada 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Dan hukumnya adalah sunat muakkad yang sangat dituntut. Kerana apa? Kerana Nabi ni tidak pernah meninggalkan solat sunat tersebut. Sepanjang hayat Nabi tidak pernah meninggalkan solat tersebut. Dan dilaksanakan 2 rakaat dengan takbir tambahan 7 kali dan pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Dan selepas itu, kepentingan solat sunat dua hari raya adalah dapat menguatkan lagi ukhuwah sesama Muslim. Kerana apa? Kerana solat sunat hari raya ini dilakukan secara berjemaah, maka kita akan berkumpul dan kita akan berjumpa semula dengan saudara mara, kawan-kawan lama kita, jiran-jiran tetangga yang sudah lama kita tak nampak kerana ada kekangan kerja, kekangan masa. Maka masa itu kita dapat muatkan lagi ukhuwah untuk bersalam-salaman, bermaaf-maafan, dan seterusnya kita dapat mendidik jiwa untuk bersabar dan bersyukur. Kerana apa kita dapat mendidik bersabar dan bersyukur? Kerana kita bersabar kerana pada hari raya Aidilfitri kita dapat melaksanakan ibadah, kita dapat bersabar dalam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Maka hal ini kita akan dapat mendidik kita punya kesabaran dalam diri kita dan juga bersyukur kerana pada hari itu kita sempat lagi untuk kita merayakan hari raya Aidilfitri. Dan melatih seterusnya kita dapat melatih disiplin dalam ibadah. Kerana apa? Kerana hari raya ini adalah hari yang gembira. Hari gembira bagi semua umat Muslim. Tetapi dalam kegembiraan itu kita dapat melatih lagi untuk beribadah kepada Allah walaupun hari itu pada hari yang sangat gembira bagi kita dan semua umat Muslim. Dan seterusnya khusus pada hari raya Aidil Adha, iaitu dapat memperingati peristiwa kesetiaan Nabi Ibrahim ke atas perintah Allah. Perbezaan solat sunat dua hari raya. Hari raya puasa menandakan hari raya puasa. Hari raya puasa menandakan hari pertama pada bulan Syawal, iaitu bulan ke-10 dalam kalender Hijrah. Dan seterusnya, pada hari raya puasa kita mengamalkan sikap memaafkan dan bina perhubungan antara rakat. Maka apabila hari raya puasa kita akan berkumpul sesama keluarga, sesama kawan-kawan kita, sama jiran-jiran kita, untuk kita sama bermaaf-maafan tentang kesilapan kita yang telah kita lakukan, sama ada zahir ataupun batin. Maka kita boleh khususkan pada hari itu untuk kita bermaafan dengan
ibu bapa kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita tentang apa yang kita buat. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita masuk bab cara pelaksanaan solat 2 hari raya. Waktu solat hari raya adalah antara tempoh terbitnya matahari sehinggalah tergelincirnya matahari, atau secara mudahnya jam 8 pagi ke atas sehingga sebelum masuknya waktu solat zuhur. Kita masuk kepada cara pelaksanaan solat 2 hari raya. Solat hari raya dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dilakukan dengan niat solat hari raya. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, maksudnya, solat ketika musafir itu adalah sebanyak 2 rakaat. Solat Jumaat adalah sebanyak 2 rakaat dan solat hari raya adalah sebanyak 2 rakaat. Riwayat Ibnu Majah. Pada rakaat yang pertama, dimulakan dengan takbiratul ihram, kemudian disunatkan untuk membaca doa iftitah. Kemudian dilafazkan takbir zawa'i, iaitu tambahan sebanyak 7 kali. Kemudian dibaca surah Al-Fatihah serta disunatkan bacaan surah Al-A'la sesudahnya. Dan keduanya dibaca secara kuat. Manakala pada rakaat yang kedua, dilafazkan takbir sebanyak 5 kali selain dari takbir perpindahan dari sujud kepada qiyam, iaitu berdiri tegak. Kemudian dibaca surah Al-Fatihah serta disunatkan membaca surah Al-Ghashiyah sesudahnya. Bilangan takbir ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu Al-Ash radhiyallahu anhu. Beliau berkata, maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW bertakbir pada solat hari raya sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Riwayat Ibnu Majah. Bagi yang tidak menghafal surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah, boleh sahaja membaca apa-apa surah yang dihafal untuk lagi mudah dibaca. Disunatkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar antara lafaz takbir yang dibaca sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua tersebut. Seterusnya kita masuk kepada rukun dan syarat sah solat 2 hari raya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma menunaikan solat 2 hari raya sebelum khutbah. Riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan kepada riwayat hadis inilah disunatkan untuk membaca 2 khutbah selepas daripada mengerjakan 2 solat sunat hari raya, sama ada hari raya Aidilfitri maupun Aidil Adha. Sememangnya disunatkan ke atas orang ramai untuk mendengar khutbah raya, akan tetapi khutbah raya dan juga perbuatan mendengarnya bukanlah suatu syarat sah solat hari raya. Maka sekiranya seseorang itu meninggalkan khutbah raya atau berbicara ketika khutbah disampaikan, ataupun seseorang itu berpaling daripadanya lalu meninggalkan khutbah, maka dihukumkan makruh ke atasnya dan khutbah tidak perlu diulang. Kesimpulannya, sah solat sunat hari raya sekiranya tidak mendengar khutbah raya. Hal ini kerana penyampaian khutbah dan juga mendengarnya adalah perkara sunat. Dan ia bukanlah syarat kepada sahnya solat hari raya. Meskipun begitu, meninggalkan khutbah atau tidak mendengarnya hukumnya adalah makruh. Hikmah dan pengajaran solat 2 hari raya. Yang pertama adalah menunjukkan kerjasama dan perpaduan dalam kalangan umat Islam. Yang kedua adalah menganggungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Dan yang keempat, mendidik diri supaya berdisiplin. Yang kelima adalah menegakkan syiar Islam. Yang keenam adalah menambah ilmu pengetahuan melalui khutbah-khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang ketujuh adalah melahirkan rasa syukur atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat sunat 2 hari raya mengandungi banyak hikmah dan sangat dituntut dalam Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Syazni bin Zaini, kursus Diploma Tahfiz dan Bahasa Al-Quran. Terima kasih
kepada sahabat saya Amir Firdaus dan Cikgu Iqbal. Jadi seterusnya saya sambung topik yang seterusnya dalam tajuk solat sunat 2 hari raya, iaitu khutbah 2 hari raya. Jadi dalam tajuk khutbah 2 hari raya ini, saya akan membicarakan tentang perbezaan khutbah raya di antara khutbah raya dan khutbah Jumaat. Jadi kita pergi kepada perbezaan yang pertama, iaitu hukum. Hukum khutbah hari raya sunat kepada lelaki dan perempuan. Manakala khutbah Jumaat ianya wajib kepada setiap lelaki mukallaf di atas muka bumi ini yang bermukmin. Seterusnya kita pergi kepada perbezaan waktu. Waktu khutbah raya adalah pada waktu pagi setiap 1 Syawal dan Zulhijjah. Manakala waktu khutbah Jumaat dilakukan pada waktu zuhur setiap hari Jumaat. Seterusnya, perbezaan yang ketiga iaitu dari segi khutbah. Khutbah hari raya dilaksanakan sesudah solat hari raya. Manakala khutbah Jumaat dilaksanakan sebelum daripada solat Jumaat. Jadi pada akhir sekali kita pergi kepada perbezaan yang terakhir, iaitu daripada bilangan jemaah. Khutbah hari raya, bilangan jemaahnya boleh dilakukan, iaitu ianya boleh dilakukan sendirian ataupun berjemaah, dan ianya tidak ditentukan berapa bilangan jemaahnya. Maksudnya kat sini, tak kira lah kita solat seorang ke, kita solat berseorangan ke, kita solat secara berjemaah ke, tetapi yang lebih afdal ialah solat jemaah. Dan jika kita solat bersendirian, ia tidak dihukumkan tidak sah. Ianya tetap sah. Manakala khutbah Jumaat, ianya wajib secara berjemaah dan sekurang-kurangnya 40 orang. Jadi itu sahaja daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada diri saya dan diri kami semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.